Pekebun perlu tahu pokok durian ada kitaran. Inilah dia kitaran pembajaan lengkap pokok durian. Tengok keadaan tanah dah okey. Boleh dah terus pakai balik baja subur Black Wizard Green. Pokok yang besar macam ni, ni boleh tengok jadual pembajaan. Sat lagi nak pakai berapa banyak. Kita buat taburan pada bahagian dalam kanopi. Kelebihan bila kita selalu buat ikut step ni, tuan-tuan dan puan-puan, pokok mudah berbuah. Pokok mudah lekat banyak buah. Pokok tak stres, tak mudah sakit lepas habis musim buah. Pernah cuba tak cara macam ni? Kalau belum pernah cuba, lepas ni buatlah dekat pokok-pokok lepas habis musim buah. Tengoklah hasil musim yang akan datang. Maintain sama je macam yang lepas.